bukan termasuk masyarakat India lah. Bukan mereka sedar bahawa apa yang war-warkan oleh mereka, semua tomahan terhadap kita, ditipu, kita asut rakyat. Saya sebagai tiga kali jadi calon pilihan raya, setiap kali kita turun padang untuk pilihan raya, Prof, kita akan menghadapi ini. Dia kata apa MIC buat? Yeah. Hal kita yang buat seperti saya cakap. Kita dari telah spek buat pendidikan, segalanya. MIC kita ada universiti, kita yang beri pinjaman, kita yang bagi scholarship nanti sekarang. Walaupun dalam kerajaan tapi kita tak mempunyai sebarang kuasa, kita masih mementingkan pendidikan masyarakat India. Begitu juga MCA. Tapi saya heran, selepas 2-3 tahun kerajaan PH menjadi tumpuk utama, the main pemerintah tu, so mereka tak dapat laksanakan apa benda yang dia hasut kita. Tapi saya heran, pengundi ni dia tak sedar ke? Saya rasa pengundi dah sedar. Ada tak MCA buat apa-apa research atau survey? Ya, saya sendiri saya ada tim saya buat research on the ground. So saya tahu bahawa rakyat sudah sedar bahawa segala janji-janji manis, ya. Contoh saya kata kalau nak libatkan yang DAP ni, saya ingat semua. Pengiktirafan UAC, penghapusan sistem kuota, ya. Ini adalah antara isu yang dulunya menusuk kalbu. Orang Cina akan kita support ini kalilah kan, kita nak ubah kerajaan first, lepas tu ini kalilah kan, kita nak ubah, dan akhirnya mereka rasa mereka terpedaya, mereka tertipu. Dan sekarang bagi saya yang itu adalah part of the democracy process, di mana kita sebagai negara yang muda, kita melalui kerajaan Barisan Nasional pun lama memerintah 61 tahun. Maka tak heranlah kalau rakyat mahu mencuba, ya, nak melihat adakah pihak satu lagi mungkin boleh menjadi lebih baik. Tapi hari ini realitinya mereka indah rupa dari khabar, ataupun indah khabar dari rupa so sorry. So di sinilah bagi saya tak nak criticize sangat, kerana kita juga sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Tapi apa yang penting bagi saya, bagaimana MCA, khususnya saya mewakili parti saya, revamp daripada keadaan sekarang. Bagaimana Barisan Nasional juga revamp daripada keadaan sekarang, kerana rakyat mendambakan sebuah kerajaan yang konsisten, yang boleh menjaga kepentingan mereka. Apa yang kurang dahulunya Barisan Nasional, orang dah nampak, kita dah realise, ya. Dan orang juga dah nampak kerajaan, khususnya Pakatan Harapan, apa yang mereka janjikan, manifesto mereka, not to mention free ini, free itu, PTPTN dan sebagainya, ya. Hari ini mereka dah berkuasa tapi gagal untuk melaksanakan not even single thing. You bayangkan, semua manifesto, not even one. Kalau you nak sebut semua tak terbalik. Cukup. Saya nak cabar UAC Sarawak iktiraf. Sekarang free, kita memperjuangkan PTPTN, hapuskan PTPTN. Sekarang Sarawak baru announce semua untuk pengajian tinggi di orang Sarawak free. They did it. What does it mean? Maknanya good governance that we need. We need good governance that can manage and also administrate the country. Then people akan dapat manfaat. So sekarang, way forward, next G, PRU akan datang. Rakyat nak pilih sebuah kerajaan yang seperti GPS, yang boleh mentadbir negeri dia dengan baik. Ada kemajuan ekonomi, dan limpahan ekonomi itu dapat memberi manfaat pada rakyat. So sekarang, siapa yang rakyat nak pilih? Apa yang lepas dah lepas. Tetapi kita kena fikir masa depan kita, anak kita, cucu kita. So melalui PRU yang akan datang. Siapa you rasa dia akan pilih? Mereka tak ada option. Masyarakat Cina dan juga India khususnya. Itu adalah naratif yang DAP cuba tanam. Bagi saya, MCA, MIC, Barisan Nasional khususnya, kena membuktikan kepada rakyat bahawa we will be the best choice. But do you think BN will go solo for the next election? Whether or not, we should.
I would say, I think we should. I'm not representing the leadership, tapi sebagai pemuda, kita mahu lihat BN kembali kuat. Tapi adakah BN sudah kuat? BN belum kuat, tetapi proses pembinaan semula Barisan Nasional itu kena bermula daripada kita, pemuda. Tapi kalau katakanlah pengerusi Barisan Nasional membuat keputusan bahawa untuk PRU ke-16 akan bersama dengan Kerajaan Perpaduan, apakah keputusan yang akan dibuat oleh pemuda MCA dari sudut politik? Itu bagi saya itu terpulang kepada leadership, tetapi secara peribadinya saya rasa lebih baik kita gerak sebagai satu entiti bernama Barisan Nasional. Kerana bagi saya sendiri memasuki Barisan Nasional adalah kerana saya menyokong prinsip perjuangan Barisan Nasional. Saya percaya kepada Barisan Nasional dan saya mahu bersama Barisan Nasional. Tetapi kalau kamu dah lari daripada landasan perjuangan, apa maknanya lagi untuk bersama? Kalau nak bersama untuk menubuhkan kerajaan, saya rasa orang muda lebih baik dia join Pakatan Harapan terus. Ada desus-desus menyatakan MCA akan keluar daripada Barisan Nasional. Hilam Center, pengarah eksekutif dia Syamuddin dia kata MCA dengan MIC. Dia sekali dah dia akan bawa MCA, dia akan bawa sekali MIC lah. Saya pun tak tahu kenapa, tapi dia kata kedua-dua parti ni perlu berpeluang untuk menyertai PN dalam PRU yang akan datang. So, tapi hujah-hujah yang diberikan tu memang logik lah bagi saya lah. Sebagai ahli MIC, saya rasa apabila kita bersama unity government, banyak yang kita hilang. Banyak yang kita tak dapat. Banyak kekurangan dan juga banyak yang kita tak gembira, akar umbi khususnya. Dan saya percaya kepimpinan Barisan Nasional harus melihat perkara ini secara serius. Jadi tapi sampai sekarang tak ada apa-apa perkembangan. Maka ini bukan pasal jawatan saja. Ini bukan pasal jawatan saja. Jadi berkenaan dengan hormat dan juga percaya, trust. Because saya percaya, saya lihat, saya heran sebab rakan-rakan ahli parlimen dari UMNO tu juga kawan saya sebab bersama saya 2018. Saya heran masa tu mereka ni kuat lantang against DAP. Tapi hari ni mereka berkata secara terbuka, mereka kata DAP lagi bagus daripada MCA dan MIC kerana boleh deliver Chinese and Indian votes. Bagi tahu saya heran. Jadi siapa tu? Kita ajak dia berdebat sekali. Banyak. Kalau cakap persepsi je tanpa fakta, naratif dia dah berubah. So saya pun sebagai seorang ahli MIC, saya fikir apa kita nak buat? I mean, apa masa depan MIC, apa masa depan MCA? Jadi nak tanya Neo, MCA ni bersedia ke untuk menyertai PN? Mungkin saya kena tujukan soalan ni kepada Presiden, tapi memandangkan Neo ni daripada pemuda. Saya kita andaikan sekarang dia Presiden MCA. Okay. Jangan mati. Saya kena cantas terus. Saya penyokong kuat kepimpinan saya. Saya dah tahu nak hidup. Safe. Pandangan pemuda. Presiden saya tengok tu. Keputusan lain, biar mereka buat keputusan, tapi peringkat pemuda apa? What was your thought about this? Bagi saya, jawapan saya tetap sama. Stick to BN. Kenapa kita harus menyebelahi sesiapa? Adakah kita ni terlalu hina? Adakah kita terlalu tidak yakin dengan diri kita sendiri? Adakah kita sudah lupa perjuangan Barisan Nasional, jasa Barisan Nasional, kebaikan Barisan Nasional? Itu yang kita perlu pertahankan. Apa yang kurangnya, salahnya, kita perbetulkan dan perbaiki. Bukannya dengan menyebelahi mana-mana pihak. Ya? Kita kena sanggup dan berani memperbaiki segala kelemahan. Kalau tidak, kita akan jadi biawak selamanya. Kekuatan suatu parti politik adalah dengan kemenangan kita di peringkat parlimen dan DUN. Itu kuasa politik supaya kita boleh laksanakan apa yang kita berhasrat untuk rakyat sebagainya. Kalau dengan percaturan sekarang politik, saya percaya masih baru 2-3 ni pengen lihat kenyataan daripada pemimpin-pemimpin UMNO mengatakan bahawa mereka akan bersama dengan Pakatan Harapan dalam menghadapi PRU 16. Kalau senario begitu berlaku, apakah keadaan situasi kita? MCA nak bertanding kerusi mana? MCA boleh tak dapat 30 kerusi seperti dulu? MIC boleh tak kita dapat 10 kerusi seperti dulu? Sebab kebanyakan kerusi yang kita kalah adalah kerusi di tangan PKR dan DAP. I think we came to the crossroad di mana kita kena discuss benda ni, bincang benda ni secara tuntas. Kerana Barisan Nasional milik semua. Barisan Nasional, saya nak cakap, walaupun saya
pengarah komunikasi Pemuda Barisan Nasional. Tapi saya nak ingatkan kepada semua, Barisan Nasional adalah dibina hasil konsensus semua parti. Everyone is equal. Dia tak ada one single party decides for everyone. Tak ada. Dahulunya mungkin sebabkan kekuatan politiknya mungkin seorang lebih dominan daripada lain. Tidak. Sepatutnya semangat Barisan Nasional ni adalah sama rata. Okey? Iaitu sama rata maksud saya ni, kita ni masing-masing ada peranan dalam membawa perjuangan Barisan Nasional ni. Ya? Tetapi kalau YB sebut, kalau itulah yang terbaik, saya setuju bahawa parti politik ni kita perlu fikirkan bagaimana nak survive politically, ya, through support. Tetapi jangan kita terlalu mengejar kerusi itu sehingga kita lupa pada asas perjuangan. Bagi saya, kalau kita boleh kembali kepada prinsip perjuangan kita, saya yakin rakyat akan memilih kita dan tidak akan membelakangkan kita. Masalah apabila rakyat menghukum kita, maknanya something wrong with BN in the past. Yang kita perlu lihat, rakyat marah pada kita ni bukan sebab dia benci tau. Sebab dia nak memperbetulkan kita. Dia masih sayangkan kita. Ya? Bagi saya, kita ada tanggungjawab, khususnya pemimpin-pemimpin muda ni, bahawa kita perlu kembali kepada landasan perjuangan asal. Bukan untuk kepentingan diri, tetapi untuk rakyat dan negara. Percayalah saya. Percaya kalau kita betul-betul ikhlas memperjuangkan untuk kepentingan rakyat dan negara, orang akan nampak. Sebab orang dah nampak semuanya. PN pun pernah mentadbir, PH pun pernah mentadbir, BN lagilah lama mentadbir. Sekarang orang dah buat perbandingan. Saya nak pilih siapa? Kalau kita pergi either side, you buatkan rakyat tak ada pilihan. Betul? Kalau kita nak pilih ke PH, kan? Still PH dominant. Kalau kita pergi ke PN, still PN dominant. Betul. Di mana prinsip perjuangan kita BN ni? Ini yang rakyat rindukan. Itu yang kita perlu kembali. Pengalaman saya bersama dengan kawan-kawan bangsa Cina, perniagaan, businessman, Prof. Baru-baru ni dan sebelum tu. Dulu sebelum pilihan raya dan sebagainya, saya duduk dengan mereka bincang. Mereka ni mati-mati tak nak MCA. Betul. Mereka mati-mati nak bersama DAP. Mereka tak nak Barisan Nasional. Ya. Yeah. Tapi peliknya baru-baru ni bila saya jumpa mereka beberapa bulan lepas, ini dia bukan sebarangan ahli peniaga, dia orang memang listed company owners, you know. Yes. Mereka kata e-invoicing, polisi kerajaan e-invoicing, yes, extension of SST, subsidy rationalisation, ini semua telah memberi impak yang besar kepada mereka, ekonomi mereka. And setiap kali kerajaan kata kita akan melawan maha kaya itu siapa? So jadi ini memberi impak negatif terhadap mereka. Mereka kata ini pun susah, kerajaan ni pun DAP pun tak berjuang untuk kita. Semua ada jawatan tapi diam-diam. Kenyataan ahli-ahli perniagaan tu. Inilah sentimen realiti semasa China. Tapi dia kata tak apa, tapi apa option kita? Yes. Kat mana kita nak sokong? Sebab tu saya kata, Wabi, jangan kita terpedaya ataupun terpengaruh dengan sentimen ataupun naratif yang DAP cuba tanamkan bahawa rakyat tak ada pilihan. No, we must be the option. Tapi dulu kalau orang boleh buang BN, khususnya MCA, untuk sokong DAP from nothing, in 1999 and 2004, kalau Prof ingat, mereka kalah besar ni. Ya. Kenapa 2008 China boleh kembali mula bagi sokongan pada DAP? Maknanya DAP has done something, changes, transformation dalam parti dia. Dia memperlihatkan bahawa DAP sekarang ada image baru, anak-anak muda baru, agresif, lantang, faham suara hati rakyat. We have to go back to the core, which is rakyat. So bagi saya tak ada pilihan lain. Kalau kita nak pilih jalan senang untuk jadi kerajaan saja, berpaut kepada mana-mana saja, BN akan hapus. BN akan hilang. Tapi politik semuanya berkisar pada sentimen dan persepsi. Betul. Apakah reform yang Neo katakan tadi sudah dilakukan oleh Barisan Nasional untuk membolehkan remaja dan anak muda ini kembali menyokong Barisan Nasional sebagai satu-satunya pilihan? Saya tak berani cakap dalam konteks yang lebih besar, iaitu Barisan Nasional. Walaupun saya sebagai pengarah komunikasi cuba, tetapi saya mempunyai parti saya sendiri. Lihatlah pada MCA hari ini. Kalau kita lihat pada social media, pastinya ramai orang akan nampak
ramai aktivis-aktivis sekarang dari MCA yang cukup lantang dan cukup berani untuk bersuara untuk rakyat. Itu kita kena bagi kredit ke MCA. Ya, betul. Bagus. Ramai wanita muncul dalam TikTok. Ya, dan dia bukan berbahasa Melayu. Dia bukan cakap untuk isu Cina. Kita bukan memperjuangkan isu Cina. Dan saya dah cakap, jangan kita terpengaruh dengan naratif DAP. Jangan kita terikat rentak nak jadi lagi ekstrim daripada DAP. Kita kena jadi lebih moderate daripada DAP. Ubat dia adalah moderation. Apabila kita bersuara untuk kepentingan rakyat, itulah kekuatan kita. Bukan saja China, bukan saja India, Melayu pun akan sokong kita kalau kita buat benda yang baik. So, kita dah buktikan bahawa hari ini kalau kita bersuara untuk isu-isu rakyat yang di mana DAP itu sendiri dah dalam kerajaan tak berani bersuara, kita bersuara, rakyat bersama kita. Itu yang saya kata. Kena konsisten lah. Kita kena konsisten. Dan saya katakan perjuangan ini ikhlas, bukan buat-buat. Ya? Dan kita perlukan anak-anak muda yang mempunyai aspirasi, yang mempunyai motivasi untuk membuat perubahan. Maka dengan mereka, sokongan mereka, keinginan mereka dan kebolehan mereka, itulah kekuatan yang boleh membawa perubahan kepada MCA. Dan saya juga berharap MIC akan buat benda yang sama dan juga UMNO supaya Barisan Nasional dapat sama-sama. Saya tahu mungkin cara Dr. Akmal itu dilihat sedikit ekstrim. Tetapi kalau kita lihat pada pola ataupun sokongan yang dia terima cukup baik. Cuma dia perlu adjust. Kita sama-sama belajar kerana kita pemuda. Kita kena adjust bahawa nak jadi seorang pemimpin bukan sahaja pemimpin kepada satu kaum saja. Kita Barisan Nasional menjadi pemimpin kepada semua. So Akmal kena belajar dan faham. Dan tugas siapa yang nak memahamkan dia? Kalau bukan MCA dan MIC. Yang seperti mana yang YB sebutkan tadi, check and balance. Kalau kawan buat salah, kita tegur. Tegur bukan menghentam, tegur bukan nak menjahanamkan dia, tegur sebab sayang. Dengan itulah kekuatan saya yakin Barisan Nasional akan kembali kuat. Kalau bukan dalam PRU 16, saya yakin 17 kita akan kembali berkuasa. Nio bertanding kursi mana Nio? Nio akan bertanding kursi mana PRU ke-16? Kursi ni yang paling empuk. Tak, ramai tak tahu. Nio ni bekas pegawai tadbir diplomatik. PTD officer. Dan juga pernah bertanding di Taiping. Pernah bertugas di US Embassy di US Kedutaan Malaysia di Washington. US kan? Bukan calang-calang orang. Kredibiliti ada, reputasi ada, bercakap dengan fakta. Jadi kita harap penonton kita juga akan teruja. Dan kalau bertanding lagi di Taiping, mereka akan melihat siapa yang perlu mereka sokong. Saya terpulang pada Presiden dan pengurusi Barisan Nasional. Tapi apa-apa pun, it came from my President. Neo, sebelum kita mengakhiri podcast ni, saya nak tanya pasal kios ni. Saya lihat banyak orang-orang muda daripada MCA very lantang dengan fakta, berani cabar, berkenaan dengan isu kios yang dikatakan lebih kurang 250 juta telah diperuntukkan tapi projek tak jalan. Projek Gajah Putih. Jadi kenapa isu itu timbul? Isu itu timbul, kalau ramai yang tak tahu, isu itu timbul selepas kenyataan sombong daripada menteri itu sendiri yang menyatakan bahawa itu adalah satu inisiatif kerajaan yang cukup baik sehingga kan ada peniaga yang boleh meraih pendapatan RM30,000 sebulan. Dia sendiri kata pendapatan saya pun nak satu kios lah. Dia kata itu lebih baik daripada jadi menteri. So dalam media Cina pick up. Dia ni, you tahu lah menteri itu dia suka cakap besar kan. So media Cina akan pick up lah, meniaga kios lebih baik daripada jadi menteri. Sebab dia kata dia cakap macam tu Dia cakap macam tu. So maka orang mula bertanya lah, betul ke? Ni kios apa? Berapa yang diperuntukkan? Dia itu semua figure tu semua datang daripada dia. So dia kata, saya dah membelanjakan 250 juta, kononnya dia nak membantu peniaga-peniaga kecil yang tak berlesen ni berniaga, kononnya lah. Tapi akhirnya dia membuka ruang di sebalik kenyataan dia itu sendiri, di mana orang mulalah tengok. Dan dia tak boleh terima. Orang mula 7,000 kios bernilai 220 juta. Satu kios hampir 34,000 ringgit satu kios kan.
So dia kira-kira tak betul, dia kata 25. Apabila orang tanya kata 25, kenapa kita kira-kira 34? Kenapa mahal kios ni besi kotak macam tu, kenapa mahal? Orang tanya kan. Dia jawab macam you kata lah, otak jangan letak di lutut tu kan. So benda tu yang dia tu arrogant, nampak? So lebih banyak dia bercakap, lebih nampak lebih banyak lagi kepompong ataupun misinformation yang dia sendiri pun tak boleh nak jawab. Apabila orang tanya kenapa mahal, dia tak boleh jawab. Dia kata MCA nak join PN. Apa kerja apa kerjanya kan? Aku nak maki ni kan. Apa kaitan kios dengan MCA nak masuk PN? Dia ni yang bodohnya dia kan, bukan kita. Tapi Prof, kalau isu sebegini masa Barisan Nasional kita buat, mau dah guling-guling dah kan, mau guling bukan saja ada satu protes baru, bersih 4 nanti dia start. Betul tak? Orang hanya nak tahu kenapa mahal. Keduanya, kenapa kios yang you spend allocate 250 juta itu akhirnya digunakan untuk tanam rumput? Adakah rumput tu untuk kegunaan stadium? Kan? Itu yang orang tanya. Banyak yang kosong, ada yang lokasinya diletak depan tandas, tepi jalan yang tak ada parking. Siapa nak berniaga? Kebanyakan lokasi kios tu tak sesuai lah. Tak sesuai. Orang tanya pelaksanaan sebab you spend 250 million. Bukan 250 ringgit. Million. 250 juta. Duit rakyat. Jangan kata proses tender dibuat oleh dia cuba. Tapi nak. Ada tak proses tender tu? Proses tender mestilah ada. Okey. Dia cuba nak memutarbelitkan fakta. Dia kata ini bukan tugas bidang kuasa dia, itu adalah PBT punya kerja untuk proses tender dan sebagainya. Kan? Tapi jangan lupa, direktif tu datang daripada dia. Someone must take the responsibility. Mana boleh kata tender tu check lah dengan PBT. Memanglah yang pelaksana tu PBT, iaitu kerajaan tempatan kan. Tetapi duit tu datang dari siapa? Okey, syarikat yang dapat tu satu ke atau banyak? Yang syarikat of course lah different PBT different. Dia akan buka untuk different, dia punya daerah punya lah kan. Itu bukan isu dia, kita tak mempertikaikan. Tetapi kita kena lihat juga apabila dia keluarkan fakta, kita lihat dia kata itu harga ceiling 25,000 satu unit. Tetapi kita dapati contohnya di Melaka ada harga yang melebihi 25,000. Kenapa? Kalau dikatakan harga ceiling, kenapa ada yang harga melebihi harga ceiling? Siapa yang pergi semak dan cek proses tender? MCA tak ada dalam proses tender board tu. Betul tak? MCA tak ada wakil. Dia cuba nak salahkan, di Melaka, di Johor you pun ada ahli majlis, kenapa tak tanya you punya ahli majlis? Ahli majlis tak ada dalam tender board. Bagi orang Melayu yang faham, saya sebagai bekas pegawai tadbir dan diplomatik, kita faham proses perolehan ini. Ahli majlis MCA tak ada dalam proses tender tu, dalam board tender tu kan. So you jangan nak putar belit. Last kali you tak boleh jawab soalan kenapa satu kotak itu di mana dalam Shopee, dalam open source boleh dapat 6,000, 7,000, 10,000 punya kios, you punya harga sampai 20 lebih ribu. Maknanya you double the price tau. And you are actually wasting public fund for nothing. Saya rasa dari aspek pemantauan lah. Pemantauan. So kalau kita lah, kita pernah jadi kerajaan, saya sendiri pernah jadi anggota pegawai tadbir dan diplomatik. Kita faham kadang-kala dasar yang kita nak buat tu dari segi pelaksanaannya tidak sempurna. Tapi sebagai seorang menteri yang bertanggungjawab, mengaku sajalah. Kalau dari segi pelaksanaannya tidak sempurna, perketatkan, perbetulkan pelaksanaan itu je. You spend 250 juta ringgit, kalau terbukti lokasinya tak betul, perancangannya tak betul, ada yang kosong, bagi tahu, keluarkan arahan, perbetulkan balik, itu sahaja. You tak perlu mengaitkan MCA nak porak-perandakan, dia cakap dalam bahasa Melayu, nak porak-perandakan kerajaan perpaduan sebab dia nak masuk Perikatan Nasional. Ini bodoh. Ini kenyataan bodoh dan dia menganggap rakyat lagi bodoh. Kan? Apa kaitan dengan MCA?
Dan akhirnya kita lihat banyak orang, walaupun dia cuba menafikan bahawa sudah 60% ada orang dah penuh. Netizen zaman sekarang semua orang pergi tangkap di kawasan dia. Memang kosong, memang berumput. Saya memang lihat satu gambar pecah dalam social media. Dia dah ada rumput semua kat belakang. So orang tu promote, dia kata kios dengan ulam sedia. Boleh jual ulam terus. Kan? So you tak boleh tipu. Bagi saya sebagai menteri yang baru naik, you be humble lah. You mengaku that's very saja. important lah. People tak are payah judging nak you. salah. Yeah, people, you are a leader tau. You are not boss. Menteri jangan ingat Sampai you panggil boss pula. Pensuruhjaya SPRM. Saya ke cari pejabat. TikToker entah anda sana sini pun kena jemput saya. Azam Baki ke pejabat dia. Kita dulu dia nak freedom of speech, check and balance. Sekarang dah jadi kerajaan, dia marah kita bodoh. Nampak? So inilah yang saya kata, rakyat boleh nampak. Apa-apa pun bagi saya, BN kena kuatkan semula. Betul. Dan kita kena independent. Kita jangan orang kata bergantung kepada sesiapa, kerana kita tahu formula kita itulah yang paling baik. Selama 61 tahun kita memerintah, negara kita aman makmur, maju sehingga apa yang kita kecapi sekarang. Dan apa yang lemah, bagi saya apa yang salah, kelemahan itu kita boleh perbetulkan. Tetapi yang penting kita kena tegas dengan prinsip perjuangan kita. Itu yang lebih penting. Prof, anything to say? Yep. Thank you. Kita dah sampai penghujung, Neo. Saya ucapkan terima Sekejap kasih. je untuk saya. Memang ini saya rasa Kalau lama-lama sangat orang tak dengar. Tak dengar? Podcast ni kena short. dia lalu cepat, selalunya dalam 20-25 minit. Ni saya rasa dalam 45 minit kot. Paling lama. 50 minit. 50 minit. Kena cut lah kalau macam tu. Episod 2 lah. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada saudara Neo. Lepas ni dia boleh cadangkan bawa Presiden MCA. MCA boleh. Boleh. Jadi saya ucapkan Dengar terima kasih daripada kepada saudara Neo kerana bersama kami di podcast Sana Seni episod yang ke-61. Bagus kita telah kupaskan isu-isu berkaitan dengan MCA, pendirian MCA dan apa mungkin masa depan MCA dan apa mungkin pandangan pengundi-pengundi Cina terhadap MCA. Dan juga kekurangan atau kelemahan di pihak kerajaan yang dulu menjadi pembangkang yang lantang, sekarang dah jadi kerajaan, apa yang mereka boleh buat, tak boleh buat. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada penonton kerana sabar menonton podcast Sana Sini episod ke-61. Sebelum itu saya mohon untuk sila like, share dan subscribe podcast kami sehingga kita berjumpa di episod 62. Terima kasih.